Beruginya bagi sesiapa yang tidak dapat bersama-sama dalam pembelian tanah ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang telah menyebarkan. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan, saya sangat gembira kerana kita dapat bersama-sama untuk membeli tanah masjid pertama kita. Kita telah berjaya sebelum ini di dalam bulan Ramadan, dan kini tuan-tuan kita nak cuba mencukupkan 50% daripada dana keseluruhan untuk pembelian tanah ini. Bayangkan kalaulah satu hari nanti tuan-tuan Allah menjemput kita, di atas tanah ini akan lahirnya anak-anak menghafal Al-Quran, ramainya orang yang akan solat berjamaah serta berzikir, pahalanya akan terus sampai kepada kita. Apa kata tuan-tuan? Hanya dengan RM1 sahaja bermula daripada kita, dan kita sebar-sebarkan kepada kenalan. RM1 sahaja bermula daripada 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati setiap ibadah yang kita lakukan, kerana tuan-tuan bersedekah pada bulan Zulhijjah kena pula dengan hari-hari tuan-tuan yang penuh dengan keberkatan. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan Allah berikan kebaikan kepada kita. Jangan lupa tuan-tuan untuk pembelian tanah masjid pertama kita, walaupun hanya dengan RM1. Alhamdulillah, jom berterima kasih kepada Allah.